Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 23 hari bulan 4. Hari ke-5 saya berada di rumah customer ni. Okey, syukur Alhamdulillah. Untuk bahagian kapos, semua dah settle point. Tinggal buat kerja fitting kat bahagian bawah. Okey, casing pun saya dah siap tutup. Ini casing dia 2x2, ada 5 skirt, 1 MCB. Yang ni salah satunya. Saya guna flexible oren. InsyaAllah dia lebih keras, lebih berkualiti berbanding dengan yang warna putih. Okey, ni bahagian cup wash. Straight. Allahu Akbar. Okey, turun kat sini. Ni dia punya Swiss. Straight. Dan kat bawah tu bahagian Swiss tempat lama dia. Kita guna balik. Dan point yang daripada tepi sana tu adalah point soket. Okay, alright. Casing dah siap tutup. Ni laluan untuk supply. Terus pergi main B. InsyaAllah esok saya tarik kabel 10mm. Okay, 10mm 3 helai wire. Merah, hitam, wedding. Merah, hitam dan hijau. 10mm. Okey, ni skirt nombor 3. Alhamdulillah dah selesai. Ni point lampu. Dan ni point kipas. Dan ada lagi satu lampu kat bahagian bawah. Ni, sini. Bahagian bawah tu. Dan kat situ ada lagi satu biji lampu. Dan untuk kat luar ni nanti saya confirmkan. Pada warna ni ada satu skirt untuk lampu luar. Nanti saya confirmkan dia nak letak switch kat situ ataupun nak ubah. Okey, alright. Syukur Alhamdulillah. Selesai tugasan untuk hari ni. Ni semua straight terus ke sub DB yang baru. Okey, alright. InsyaAllah esok dah boleh pergi ke bahagian yang sebelah sana. Bahagian sebelah sini semua dah selesai. Esok insyaAllah saya tarik supply, settle ni, kemas, bawa housekeeping, sampah-sampah ni buang. Kemudian terus pergi ke bahagian sebelah sana, kawasan dapur. Okey, baik. Assalamualaikum, bye-bye.